Ku punya generasiku di TVI. Hanya di TVI. Oh, kata TVI bos. Hai, bersama kami di sini saya Anissa Michael dan saya Seri Nabila pula membawakan anda ke lokasi yang seterusnya, iaitu kami berada di Wilayah Persekutuan Labuan. Apa kita buat kat sini ni? Yalah, misi kita sangat besar lah kan bila kita dah sampai ke Labuan ni, sebab kita nak mendekatkan peminat-peminat I di Hati ni TVI ni bersama-sama dengan kami. Ya, dan pasti kita ada pelbagai aktiviti yang menarik bersama dengan peminat-peminat TVI. Dan pastinya I di Hati. Sebut betul-betul. I di Hati. Jom. Sekarang Seri kita berada di mana ni Seri? Kita berada di Taman Damai Wilayah Persekutuan Labuan. Ini merupakan satu lokasi tempat yang wajib lah bila kita dah datang ke sini. Ini ada satu tempat yang wajib anda akan kunjungi. Ini adalah salah satu tempat memorandum orang kata. Memorandum memorial. Itu Surrender Point. Ya. Apa dia Surrender Point? Kalau anda semua nak lebih tahu, nak tahu lebih lanjut lagi, apa kata anda ikut kami. Jom. Jom. Berjalan dekat Taman Damai ni kan. Betul Seri. Tak orang kata tak habis peluh lagi ni. Tak habis peluh lagi ni. Memang seronok lah kita jalan-jalan dekat sini. Memang banyak pengetahuan yang kita dapat. Tapi bila kita dah macam orang kata tak habis peluh tadi katanya kan, kita ada rasa apa lagi ni Seri? Seri rasa haus, Seri rasa lapar dan Seri rasa nak banyak lagi tahu mengenai Labuan ni. Jadi inilah dia maklumat yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Pastinya kita jumpa lagi lepas sini. Kan Nizam kan? Jom. Kita pergi mana pula? Jom makan. Jom. Okey. Tadi nama program kita di pentas ini nama karnival kita hari ini EDD Panudun kita ni. Okey, jadi kepada anda yang berada di luar kawasan ini, kita rapat-rapat ke dalam sini untuk memeriahkan lagi persembahan kita petang ini ya. Persembahan. Boleh? Tak apalah, nampaknya artis kita. Jadi kita tinggalkanlah sendirian kan? Ya. Kita kasih tengok ni. Sekejap lagi kita akan bersama. Okey. Apa khabar semua? Semua okey? Sihat lah? Kalau tak sihat memang tak datang sini. Sihat lah semua kan?
então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Biu, Bu, An. Labuan. Kita dah sampai di Labuan FM dan sebentar lagi kami akan masuk ke Konti. Dan pastinya kita nak buat apa? Kita nak mempromosikan I di Hati TVI saluran 180 ni. Dan nak tahu dan nak saksikan gelagat kami dalam konti itu, jom kita ke konti. Bersama dengan dua orang ikon untuk TVI saluran 180. Bukan senang sebenarnya nak jadi ikon ni. Jadi kita akan bersama dengan Nizam Michael dan juga Sri Nabila. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Sebenarnya saya tak payah tanya khabar pun. Kalau saya tengok wajah semua gembira macam ni, kita berasakan je kan. Kalau tak baik, dia tak datang sini. Betul kan? Jadi ini pertama kali datang ke Labuan atau macam mana? Pertama kali? Pertama kali. Apa pandangan pertama? Kadang-kadang kita boleh jatuh cinta. Nizam? Pandangan pertama Nizam fikir Labuan betul-betul macam dikelilingi laut. Adakah macam tu? Betul. Mungkin sebab tak berpeluang lagi mengelilingi lah. Macam tu. Ya. Itu pandangan. Bila kita macam keluar ada event macam ni, bila kita bawa hadiah macam kita pasti kita menggelar diri kita maskot. Okey, itu dia. Tapi sebenarnya kriteria ikon yang dimasukkan, kita mulakan dengan audition. Ya. Jebakan, casting. Tapi bila mana terpilih tu, kita rasa bersyukur sangat. Akan membawakan cara yang berbeza, Betul. tapi dalam masalah yang sama, kami ingin memperkenalkan TVI. TVI itu yang saluran 180 langsung di Sungai Berdaun sepanjang hari ini. Sangat seronok. Itu orang kata memang jawapan selamat kan. Tapi ini bukan jawapan selamat, memang terbaik. Labuan memang terbaik. Ini Labuan memang terbaik dengan program di Badudun kita ni. Dan saya rasa ini adalah satu program yang baik sebab objektif utamanya pun memang mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi kita dapat tahu lah setiap tempat tu macam mana. Dan disebabkan itu jugalah kami berpeluang datang kat Labuan ni. Untuk TVI kan. Dalam kurungan RTM, itu kata caranya dekat Facebook. Facebook ya. Kalau Twitter yang rajin Twitter, TVI 180. TVI 180 di Twitter dan juga Facebook TVI dalam kurungan RTM dan juga Azri_. Jadi terima kasih untuk Sri Nabila kan. Terima kasih juga Nizam kan. Terima kasih juga. Ikon saluran 180 TVI. Jangan lupa tonton. Hai di hati. Kau nantikanlah, saatnya kan tiba untuk kau rasakan. Nizam ke ni? Tak, bukan. Oh, Seri ingatkan Nizam. Kalau Nizam, Seri nak minta request dekat kepada Babe selalu pergi ke lokasi dengan Nizam yang baru. Sebenarnya Seri bersama dengan Azri. Ya, Azri ni kalau anda semua nak tahu, Azri ni sebenarnya lahir dari program reality. Mungkin anda di luar sana tu, penonton-penonton di luar sana tu nak tahu juga perkembangan terkini mengenai Azri. Okey, saya baru yang tadi saya nyanyi tu adalah salah satu single terbaru Azri iaitu Amara.
Ya, ini merupakan pertama kali Azri bersama dengan TVI. Ya, ini pertama kali saya bersama dengan TVI. Jadi seronok tak bekerjasama dengan kami? Ya, sangat-sangat seronok. Mereka sangat-sangat sporting dan tujuan mereka adalah untuk mendekatkan orang-orang kampung, orang-orang yang peminat-peminat TVI mendekati dengan artis-artis. Itulah nilai-nilai murni yang kami bawakan di sini. Amboi gitu. Nanti seri belanja ceklat ya. Okey, kepada anda semua, ini adalah Azri dan Azri ada kata-kata untuk anda semua. Apa tu? Apa kata-kata? Ya. Kata-kata. Teruskan menonton TVI kerana TVI memang dekat di hati. I di mana? I di hati. Sekarang ini Nizam bukan bersama dengan Seri, tapi bersama dengan Noni. Comel tak Noni? Comel tak? Bukan. Apa khabar Noni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang kita inginkan Noni. Wah, siapa yang lebih-lebih sekarang ni? Kalau tak sihat tak sampai sini. Kan? Okey Noni, kita nak cerita sikit lah. Noni pertama kali ke datang ke wilayah Persekutuan Labuan ni? Oh tidak. Oh, tidak? Noni pun orang Sabah juga. Sabah bah? Sabah bah, boleh bah kalau kau okey. Noni pernah tinggal di Menumbuk, di mana Labuan ni sangat dekat dengan Menumbuk. Dia adalah laluan feri untuk sampai ke sini. Kita boleh bawa masuk kereta. Jadi memang Labuan ni kira macam rumah kedua jugalah. Tapi dah lama sangat tak datang sebab busy sangat, banyak kerja kat KL. Alhamdulillah, rezeki kan orang kata. Sampai juga kat sini. Sampai juga untuk bekerja juga kan. Sambil itu dapat berhibur di sini. Dan Noni cerita sikit perkembangan terkini. Perkembangan terkini semakin berkembang. Tak ada. Sekarang ni Noni busy dengan sibuk dengan show macam biasa. Sekarang ni di mana Noni lebih fokus kepada business. Adalah juga sedikit apa ni harus cakap, perniagaan yang Noni baru nak mulakan. Yes. Alhamdulillah, kita doakan semoga perniagaan Noni berjalan dengan lancar. Amin. Noni, nak tanya jugalah. Apa pendapat Noni tentang program kami I di Hati ni? Sangat-sangat bagus, di mana kita boleh mendekatkan diri dengan orang ramai dan orang-orang kampung di kawasan Labuan ini. Di mana TVI masih baru lagi dan pihak daripada TVI ajak artis turun bersama-sama buat game semua memang sangat best lah. Jadi diorang pun happy. Betul. Itulah tujuan kita sebenarnya. Kita ingin mendekatkan diri kita dengan peminat-peminat TVI, khususnya I di Hati. Dan Noni, kata-kata terakhir untuk peminat-peminat TVI ni. Jangan lupa tonton TVI dan I di Hati. Betul. Jadi nak tahu apa program seterusnya? Teruskan menonton I di Hati. Seri, jangan sedih Seri. Itu sumbat. Yang sumbat. Apa-apa pun kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga wilayah Persekutuan Labuan. Anda memang terbaik. Sempoi. Kan. Walau bagaimanapun kami sangat berpuas hati dapat berjumpa dengan peminat-peminat kami dengan lebih dekat lagi, khususnya untuk TVI ini. Betul. Dan apa yang lebih menariknya, kami bukan berhenti setakat ini di sini saja I di Hati ini, kerana kami akan ke lokasi yang seterusnya. Nampak tak saya sebut betul saja. Jadi betul lah, kami akan bawa anda ke lokasi yang seterusnya. Teruskan setia dengan I di Hati. Bye-bye.